Okay, so kita pergi ke viral idea. So untuk viral idea ni, korang nak hasilkan video yang viral, korang buat saja jalan cerita korang dan korang kena pastikan di hujung kena ada ayat buatkan konten hiburan dan CTA dengan soalan. Itu untuk nak bagi korang punya konten tu lebih faham lagi. So lepas tu korang boleh tengok, check satu-satu korang puas hati ke tidak karakter dengan dia punya dialog. Kalau puas hati, korang terus di generate, and then kita pastikan prompt bahasa sama dengan dekat bawah bahasa Malaysia. Kalau dialog korang bahasa Malaysia, so memang insyaAllah jadi. Okay, lepas kita tekan generate, kita akan tengok hasil dia dekat belah kanan. Kalau korang puas hati dengan semua, korang tinggal download all dekat belah atas kanan. Hujan lagi. Aduh, bosannya, tak boleh keluar. Hari-hari hujan, terperap je kat rumah. Lupa ada me time special ni. Relaxnya. Bau raudah ni memang best betul lah. Korang, me time buat apa pula musim hujan ni?